Hari tarwiyahnya, lepas tu hari ke Mina, susunan yang baik, alhamdulillah. Assalamualaikum. Nama kawal Wei Badri bin Haji Wan Omar. Umur 52 tahun. Alhamdulillah, saya sangat-sangat bersyukur kerana terpilih untuk menjadi Duyufur Rahman, untuk menjadi tetamu Allah pada tahun 1446 Hijrah. Perjalanan haji pada tahun ni, setelah nama naik tu, fikir, saya rasa dengan pengalaman dan juga tengok apa yang komen-komen di media sosial, saya rasa akhirnya saya memilih syarikat pelancongan Yaskin untuk membantu saya menjadi Duyufur Rahman. Dan alhamdulillah, pembimbing dan juga guru agama yang membimbing kami para jemaah sangat berpengetahuan dan banyak-banyak pengalaman yang di-share, dikongsi kepada jemaah yang sangat membantu dalam mengerjakan amal ibadat dan juga mengerjakan ibadah haji di bumi tanah haram ataupun tanah suci, bumi Mekah Al-Mukarramah ini. Dan pengurusan pihak Yaskin juga saya rasa sangat, kata TikTok tak boleh bunyi ada masalah ke, ada permintaan ke, gapo ke, pokok manajemen Yaskin ni dia cuba selesai cepat mungkin. Macam kalau di Mina itu kita tahu trafik jam teruk, makan ni lambat siapa. Jadi dia ikhtiar untuk Allah juga cuba mengalah kami jemaah ni supaya tidak terganggu dengan nak tunggu juadah siapa sampai ke lapar, nak buat amal ibadat rasa terganggu, duk fikir makannya tak siapa lagi. So alhamdulillah, pengurusan dapat menyelesaikan masalah. Kalau ada jemaah sakit sekalipun, pengurusan sentiasa mengambil berat terhadap kebajikan jemaah. Ada sakit, tu bawa pergi klinik. Kalau ada obat selalu, tu bagi obat. Alhamdulillah. Dan saya pun alhamdulillah, kesihatan dan juga apa-apa berkaitan pengurusan jemaah ni, saya rasa alhamdulillah diurus dengan baik oleh pihak Yaskin. Lain-lain perjalanan haji saya rasa penjadualan yang dibuat oleh pihak pengurusan Yaskin dan juga pembimbing pun sangat tersusun dan juga teratur. Macam perjalanan kita daripada ketibaan, lepas tu buat umrah bagi yang mengerjakan haji tamattu', perjalanan umrah dengan baik, lepas tu hari tarwiyahnya, lepas tu hari ke Mina, susunan yang baik, alhamdulillah. Sehinggalah ke Muzdalifah dan juga mabit di Mina pun semua disusun dengan baik hinggalah ke pada hari Arafah. Dan selepas pada kerja haji, program-program yang dibuat selepas itu macam umrah dan juga lawatan pun disusun dengan baik. Apa yang boleh kata, saya katanya alhamdulillah, syukur sangat-sangat, terbaik pihak pengurusan pelancongan Yaskin dan juga pembimbing dan juga petugas-petugas semua. Terima kasih Yaskin. Assalamualaikum.